Bila kita cakap pasal mengandung ni, ia adalah satu fenomena yang jarang kita sinonimkan dengan kaum jantan. Tapi ada beberapa organisma dekat atas dunia ni, dia mengandung. Macam jenis ikan ni, hai saya Cap, hari ni kita bincang tentang ikan daripada keluarga Syngnathidae. Keluarga Syngnathidae ni merupakan keluarga bagi seahorse, kuda laut, sea dragon, naga laut dan pipefish atau kita panggil juga sebagai unduk-unduk. Keluarga ni terletak di bawah order Syngnathiformes. Dan dekat dalam order ni, keluarga yang paling dekat dengan dia atau kita panggil sebagai sister family adalah keluarga Solenostomidae. Ciri utama bagi keluarga Syngnathidae ni adalah terdapat pada peranan organisma jantan sebagai penjaga telur. Hampir semua spesies dekat dalam keluarga ni, jantan dia ada satu organ yang dikenali sebagai brood pouch atau kita panggil sebagai kantung pengeraman. Kantung ni berfungsi sebagai organ bagi menyimpan telur yang telah disenyawakan sehingga telur tersebut menetas. Sebab tu ada yang memanggil kuda laut sebagai haiwan jantan yang pregnant. Selain daripada kewujudan brood pouch, spesies daripada keluarga ni boleh dikenal pasti dengan muncung yang panjang dan rahang yang bercantum. Ekor dia ekor prehensil. Maksudnya ekor ni panjang dan boleh menggenggam. Kebanyakan spesies dekat dalam keluarga ni mempunyai sirip yang kecil atau tak kelihatan. Tapi ia masih lagi boleh bergerak dengan cara ia mengibas sirip dia tu dengan laju. Keluarga kuda laut tak mempunyai sisik seperti ikan yang lain. Badannya diliputi pelat bertulang berbentuk cincin yang tersusun. Kalau kita tengok kuda laut ni, kelihatan seperti ia memakai baju perisai di sekeliling badannya. Keluarga Syngnathidae ni, setakat ni ada lebih kurang 300 spesies kesemuanya. Daripada 54 hingga ke 58 genera. Kalau di Malaysia, untuk kuda laut je kita ada 12 spesies. Tapi kalau untuk pipefish atau unduk-unduk tu saya tak pasti, saya kena tengok lain. Jadi itulah fakta berkenaan dengan keluarga Syngnathidae. Keluarga bagi kuda laut, naga laut dan unduk-unduk. Jadi kalau korang nak sebarkan ilmu ni, boleh share video ni. Dan jangan lupa untuk follow your passing to Friendly Neighborhood Science Guy Acap.